Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Farhana binti Muhammad Izzuan. Dari kumpulan 1, saya dan rakan-rakan saya hari ini akan menerangkan berkaitan tajuk tugasan kami, iaitu peranan kaunselor dalam menangani isu penggunaan rokok dan vape dalam kalangan murid dan kesannya terhadap perkembangan sosial dan akademik. Seperti yang kita ketahui, penyalahgunaan rokok dan rokok elektronik iaitu vape kian meruncing dalam kalangan remaja, terutamanya murid sekolah lah. So, berdasarkan statistik dari kajian kami, statistik Kementerian Pelajaran Malaysia KKM menunjukkan peningkatan setiap saban tahun dalam kalangan murid itu sendiri tentang penggunaan vape meningkat. Contohnya pada tahun 2024 iaitu dengan jumlah 19,450 meningkat kepada 20,000 pada tahun 2005 sehingga Februari. So, keadaan ini menunjukkan seperti murid kurang pendedahan dan tentang bahaya dan impak buruk tentang penggunaan vape itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farah Azra binti Ibrahim, nombor matrik P152152 dan saya akan membicarakan tentang isu dan permasalahan. Okey, poin pertama, rasa ingin tahu remaja adalah salah satu faktor utama yang mendorong mereka untuk merokok menurut kajian Wulan 2023. Okey, jadi semasa remaja mengalami perubahan dari segi usia, cara mereka berfikir dan keadaan seluruhnya, perkara yang mereka tidak pernah lihat ataupun alami seperti vaping ini akan muncul semasa proses perkembangan pada keadaan sekeliling. Akibatnya, remaja akan mempunyai motivasi untuk mencuba menghisap rokok yang mereka tidak pernah alami sebelum ini. Poin yang kedua, Charlton et al. 2023 menyatakan bahawa merokok adalah salah satu cara seseorang, terutamanya remaja, boleh berkawan dan bergaul. Poin ini highlight bahawa pengaruh rakan sebaya dipercayai mendorong sesama mereka untuk membuat aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti menghisap rokok, vaping dan sebagainya. Bagi mereka, menghisap rokok ni memberikan keseronokan dan nampak cool sesama mereka dan juga mengurangkan stres. Yang ketiga, sikap ibu bapa adalah salah satu faktor yang mendorong penggunaan rokok elektronik menurut kajian dari Finland, Kinnunen et al. 2023. Maksud di sini, kurangnya perhatian ibu bapa, masa ibu bapa yang tidak diluangkan terhadap anak-anak dapat menjadikan anak mereka nampak stres dan juga luangkan banyak aktiviti yang tidak sihat lah. Yang terakhir, menurut Mahmud 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku yang tidak baik seperti merokok, termasuk ibu bapa, rakan sebaya, komuniti setempat dan media massa. Jadi poin terakhir ini kita highlightkan bahawa social media dan media massa memberi impak dan kesan terhadap anak-anak juga. Okay, murid-murid generasi sekarang telah pun mempunyai gadget canggih dan sememangnya mempunyai media sosial yang berbeza. Pengaruh dari media sosial ini dapat dinyatakan artis-artis dalam dan luar negara menunjukkan aktiviti yang tidak sihat dan mudah diikuti oleh remaja zaman sekarang. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan kepada slide seterusnya. Terima kasih. Baiklah, saya Siti Khadijah binti Syahri akan meneruskan kajian lepas. Penyalahgunaan rokok dan vape dalam kalangan murid sekolah semakin membimbangkan kerana ia memberi kesan negatif kepada kesihatan, perkembangan sosial dan prestasi akademik. Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyalahgunaan ini. Antaranya ialah pengaruh rakan sebaya yang mendorong murid mencuba rokok dan vape untuk diterima dalam kumpulan sosial. Rasa ingin tahu dan persepsi salah bahawa vape lebih selamat turut menjadi penyumbang utama. Pengaruh media massa dan iklan yang memaparkan penggunaan vape semakin popular juga mempengaruhi murid untuk mencuba. Masalah keluarga dan tekanan emosi turut menyebabkan murid menggunakan vape sebagai cara untuk mengatasi stres. Tambahan pula, kurangnya pengetahuan mengenai risiko kesihatan dan mudahnya akses kepada produk vape memburukkan lagi keadaan ini. Seterusnya, penyalahgunaan rokok dan vape memberikan kesan buruk terhadap perkembangan sosial murid termasuk pengasingan sosial dan konflik dengan keluarga serta guru.
Dari segi akademik, pelajar yang terlibat menunjukkan penurunan tumpuan, prestasi akademik dan disiplin yang kurang memuaskan. Dalam menangani masalah ini, peranan kaunselor sekolah amat penting. Kaunseling secara individu dan kelompok dapat membantu murid meluahkan perasaan dan membina kesedaran tentang risiko penyalahgunaan. Selain itu, terapi seperti kaunseling kognitif tingkah laku dan kaunseling berfokus penyelesaian digunakan untuk membantu mengubah sikap dan tingkah laku murid. Pendidikan psikoedukasi juga merupakan satu strategi penting untuk memberi maklumat yang tepat mengenai kesan rokok dan vape kepada pelajar. Terima kasih Khatijah untuk pembentangan sebentar tadi. Saya teruskan dengan isu perbincangan tentang peranan kaunselor dalam menangani isu vape dan merokok ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Nurfilza binti Zulkifli, P149531. Isu merokok dan vape ini bukanlah isu baharu dan perkara ini adalah perkara lazim yang menjadi kebiasaan yang sangat membimbangkan. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini, kaunselor sangat berperanan untuk mengatasi masalah ini. Bukan kaunselor saja. Kaunselor akan menjadi tunjang untuk bersama-sama dengan para ibu bapa, pihak sekolah, komuniti, juga pihak KKM perlu bekerjasama untuk mengatasi masalah ini. Oleh itu, kaunselor boleh memberi bimbingan terhadap para murid ini dari sudut emosi dan psikologi mereka. Para kaunselor boleh membimbing mereka secara individu ataupun secara berkumpulan. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh membantu pihak kaunselor dalam menangani isu ini seperti mengadakan pertandingan poster, mengadakan bengkel dan ceramah, menampal poster seperti sekolah bebas dari vape dan rokok, mengadakan spot check di kelas untuk mengetahui barang-barang yang dibawa oleh mereka, serta jika terdapatnya penangkapan boleh direkod dalam sistem sasiah diri murid. Di sini para kaunselor boleh melihat rekod-rekod dan memberi bimbingan terhadap dan mengambil pelajar-pelajar ini dan membawanya untuk membimbing dan memberi terapi kepada pelajar ini. Seterusnya, pihak ibu bapa dan juga komuniti sangat berperanan dalam membantu kaunselor untuk mengatasi masalah ini. Bukan itu saja, para kaunselor juga boleh menggunakan PIBG untuk memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang isu ini agar memantau anak-anak mereka. Bukan itu saja, para komuniti juga sangat diperlukan untuk memantau keadaan dan membantu menangani isu ini. Akhir sekali, pihak KKM sangat berperanan dalam membantu kaunselor untuk mengenai masalah ini. Sebagai contoh, kaunselor atau pihak sekolah boleh menjemput pihak KKM untuk datang membuat pameran serta memberi ceramah tentang bahaya penggunaan atau kesan penggunaan vaping dan merokok ini. Bukan itu sahaja, jika terdapatnya para pelajar yang murid menghadapi ketagihan yang serius, para kaunselor juga boleh membuat kerjasama dengan pihak KKM dengan menghantar para pelajar atau para murid ini ke klinik berhenti merokok agar mendapat terapi yang lebih berkesan. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Aisyah binti Nur Hadi, P149191 akan meneruskan kepada implikasi yang pertama di mana kesihatan fizikal dan mental. Okey, penggunaan vape terutamanya yang mengandungi nikotin akan memberi kesan negatif kepada perkembangan otak murid yang masih dalam proses matang. Di mana kajian juga menunjukkan bahawa penggunaan vape ini berkaitan dengan peningkatan risiko masalah kesihatan mental seperti stres dan depresi, kerana ianya jika digunakan secara berpanjangan dia akan dapat membuat jadi peningkatan risiko gangguan tidur dan masalah psikososial. Okey,
Implikasi yang kedua adalah prestasi akademik, di mana penggunaan vape boleh menjejaskan keupayaan pelajar untuk fokus dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran serta menyebabkan gangguan konsentrasi di dalam kelas. Okey, implikasi yang ketiga adalah perkembangan sosial, di mana penggunaan vape juga boleh mempengaruhi hubungan sosial pelajar, menyebabkan mereka terasing daripada rakan sebaya dan keluarga. Okey, seterusnya saya lanjut dengan cadangan. Di sini terdapat 4 cadangan yang telah saya sediakan, di mana yang pertama adalah sesi kaunseling individu, di mana kaunselor memainkan peranan penting dalam membantu murid yang terlibat dalam penyalahgunaan vape. Di mana melalui sesi kaunseling individu ini, kaunselor dapat mengenal pasti punca-punca masalah, sebagai contoh adakah masalah daripada tekanan rakan sebaya ataupun masalah daripada keluarga, dan memberikan sokongan emosi serta strategi untuk mengatasi ketagihan. Pendekatan yang lembut dan empati juga membantu pelajar merasa dihargai dan disayangi, seterusnya mengurangkan penggunaan vape. Okey, yang kedua adalah program pendidikan pencegahan, di mana program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pelajar mengenai bahayanya rokok dan vape, serta membentuk jati diri yang kukuh dan daya tahan terhadap pengaruh negatif, terutamanya pengaruh daripada pihak luar. Okey, yang ketiga adalah kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti, di mana kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti adalah penting dalam menangani isu ini. Ibu bapa perlulah memainkan peranan aktif dengan memantau kegiatan anak-anak dan mereka di rumah dan terlibat dalam program-program pencegahan. Pihak sekolah juga boleh, bagi saya pihak sekolah juga boleh mengadakan sesi pertemuan dengan ibu bapa untuk berkongsi maklumat murid-murid dan strategi dalam menangani masalah penyalahgunaan vape ini. Okey, yang terakhir adalah penguatkuasaan undang-undang, di mana saya berpendapat bahawa pihak berkuasa perlulah memperketatkan peraturan dan penguatkuasaan terhadap penjualan dan promosi produk vape di kawasan berhampiran sekolah. Sebagai contoh, di negeri Terengganu, sebanyak 1,061 kes penjualan vape kepada individu bawah umur 18 tahun telah direkodkan dan menunjukkan keperluan untuk tindakan tegas. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat terhadap platform dalam talian juga perlu dilakukan untuk membantras penjualan dan pemasaran haram yang menyasarkan golongan-golongan muda, terutamanya golongan murid sekolah. Secara kesimpulan, semua pihak perlu bersama dalam menangani isu penyalahgunaan vape, rokok, elektronik bermula dari peringkat sekolah. Usaha ini bukan sahaja terletak kepada unit kaunselor sekolah, tapi semua lapisan masyarakat perlu bersama untuk membantu menyelamatkan remaja yang menjadi pemangkin generasi akan datang. Pihak kerajaan terutamanya perlu menguatkuasakan undang-undang untuk mengharamkan jualan vape seperti yang dilakukan di negara lain, di samping menyahut seruan Fakta Kebangsaan Malaysia tentang pengharaman vape dan rokok dalam kalangan umat Islam di Malaysia.